Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita bersama lagi dua set alat GNS. Ni adalah Singular SYZ. Ini adalah model yang ada kamera. Nampak ni kamera dia merah. Alamak, dia punya controller tadi dekat brother tu. Mana kamera dia dekat mana ni? Oh, kamera bawah sini ni, bawah ni. Kamera dekat bawah ni. So ni punya base kita letak yang macam ni. Dan ini equipment dia kecil je. Kalau nak pegang kamera lagi kecil, lebih kecil besar tapak tangan, boleh masuk poket lagi. So ni antena dia. Ni sekarang tengah ada promotion end year sale 2025. Harga kalau untuk GNS tanpa kamera dan laser basic saja untuk level entry punya bawah 10,000 je. Ni kalau siap kamera 15,000 lah, 14 lebih, 14 poin lebih. Kalau yang laser 13. Tu dia. Baik. Uji kan Pak? Apa inovatif? Pole untuk GPS macam kamera punya, pakai clip. Available juga. Ni pole untuk Singular SYZ. Mantap Tinggi dia kat bawah ni, Pak. Kau tarik dia punya clip, kau nampak tinggi dia ni. Paling rendah 1.5 hingga 1.8 lah. Ni dah tarik panjang habis ni. 1.8. Okay guys, itu tadi Singular SYZ. Inovatif juga, ada pole, nampak pole yang dia pegang. Ni pole yang dia pegang ni. Pole dia macam tu je babe. Baik, dia punya JF pun kecil. Kalau bezakan dengan N2, Pak, N2 dia lepeh. Ni SYZ kamera. Ni dia punya base mana base. Ni base dia. Okay, jadi itu saja untuk perkongsian. Kita jumpa lagi untuk next video tentang peralatan ukur dan sebagainya, insyaAllah. Oh tadi controller lupa nak tunjuk. Controller dia sama je seperti controller yang lain tu controller kat bawah tu. Lupa lah nak ambil gambar. Aku dah simpan tadi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.